Hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua beberapa penggunaan lampu suluh dalam kaedah-kaedah ataupun tata cara ataupun metodologi survival hutan. Di mana apabila kita masuk ke dalam hutan, kita mengadaptasikan peralatan-peralatan daripada luar yang kita bawa. Sebagai contoh, lampu suluh. Dan di mana peralatan seperti lampu suluh ni boleh kita adaptasikan dalam jungle survival metodologi. Bagaimana caranya? Jadi hari ini aku akan kongsikan dengan korang 10 tata cara penggunaan survival yang mana ini adalah tata cara yang aku adaptasikan daripada pengalaman aku sendiri dalam hutan. Selama mana aku melibatkan diri aku dalam jungle survival. Kita pun faham, ramai orang tahu tentang penggunaan lampu suluh yang paling asas adalah untuk menyuluh ataupun menerangi kegelapan malam dalam hutan. Bukan saja dalam hutan, tapi di mana-mana sahaja orang akan gunakan lampu suluh untuk suluh sekeliling, untuk bagi terang, untuk tengok apa ada di sekeliling. Tapi tanpa ramai orang sedar, sebenarnya lampu suluh dalam hutan kita boleh gunakan sebagai satu alat untuk mengesan di manakah keberadaan ancaman dalam hutan, sama ada siang ataupun malam. Pasal apa aku bercakap macam ni? Pasal selama mana aku libatkan diri aku dalam hutan, dalam dunia survival, apabila aku mengadaptasikan peralatan yang dibawa daripada luar, contohnya lampu suluh, aku gunakan lampu suluh ni untuk mengesan kehadiran ataupun keberadaan ancaman-ancaman haiwan hutan, khasnya pada waktu malam. Pasal bila mana waktu malam dalam hutan, mata kita tidak lagi dapat untuk melihat keadaan sekeliling. Pasal mata kita tidak dicipta sebagaimana mata haiwan untuk melihat dalam gelap malamnya hutan. Jadi di situ aku mengadaptasikan lampu suluh dalam pelajaran nombor 1, survival hutan. Iaitu nyalakan lampu suluh, tengok sekeliling. Bila mana pada waktu malam dengan lampu suluh, kita dapat mengesan sekiranya terdapat kehadiran haiwan-haiwan buas hutan dengan melihat pantulan ataupun sinaran yang terpantul daripada mata mereka apabila kita suluh mata mereka. Pasal lampu suluh jenis ni adalah sangat terang benderang. Jadi dalam hutan, bukan sekadar kita guna untuk menerangi gelap malam, tapi juga dalam sama, kejap-kejap kita suluh, itu adalah untuk memastikan tidak ada sebarang kehadiran haiwan-haiwan buas dalam hutan. Seperti mana yang aku katakan tadi, mata kita manusia tidak dicipta sebagai mata haiwan. Fizikal kita berbeza sama sekali. Haiwan mempunyai tahap penglihatan yang lebih baik daripada kita. Kalau nak banding dengan kita, kita kalah sama sekali. Jadi sebagai makhluk yang berakal sempurna yang disebut manusia, gunakan akal kita untuk kita adaptasikan diri kita dengan hutan dengan cara kita membawa peralatan daripada luar. Sebagai contoh, lampu suluh. Jadi bukan sekadar pada waktu malam aku akan adaptasikan lampu suluh dalam hutan untuk mengesan di mana keberadaan ancaman hutan, tapi juga pada waktu siang, pada setengah tempat dalam hutan apabila aku bergerak dan juga berjalan, aku tetap akan gunakan lampu suluh untuk tengok sekeliling. Sebab dalam hutan ada setengah kawasan yang agak suram. Bukan saja suram, tapi terdapat juga kawasan yang agak gelap. Sebagai contoh, kawasan-kawasan gua. Bila mana bergerak dalam hutan dan aku lalu di kawasan-kawasan yang bergua, yang ada lubang-lubang dan juga lorong-lorong yang berada pada tanah dalam hutan, aku takkan terus lalu kosong. Sebab di situ kita akan meletakkan diri kita dalam satu risiko untuk terbunuh serta-merta. Kalau dalam lubang gua tersebut adanya ancaman hutan, sebagai contoh harimau kumbang ataupun harimau belang ataupun beruang. Jadi sambil lalu ataupun sebelum lalu terus melangkah ke arah gua tersebut ataupun melintas dalam gua di depan gua tersebut, aku akan buka lampu suluh dulu belah dalam tu. Sebab kita takut terdapat ancaman haiwan hutan yang sedang menjadikan lubang gua tersebut sebagai tempat persembunyian, sebagai tempat istirahat mereka. Jadi kalau kita main lalu saja macam tu, kalau mereka ada di situ, kebetulan mereka ada di situ, silap hari bulan kita kena terkam. Jadi adaptasikan lampu suluh ni untuk memastikan keselamatan kita terjamin setiap masa dalam hutan. Ini pentingnya lampu suluh. Sebab itulah aku cakap pada korang, sebelum ni pun aku dah cakap, masuk hutan bawa lampu suluh. Dapat bawa lebih lagi bagus. Bateri kena standby lebih. Pasal banyaknya pelajaran yang boleh dikongsikan, yang boleh kita adaptasikan dengan lampu suluh. Okey, itu adalah pelajaran nombor 1 tentang lampu suluh.
Pelajaran nombor 2 tentang lampu suluh. Okey, sebelum aku bercakap panjang lebar tentang pelajaran nombor 2 berkaitan lampu suluh, pertama aku nak ceritakan pada korang, okey, hutan kita adalah hutan Asia, di mana bersifat khatulistiwa. Ciri-ciri hutan kita adalah hutan khatulistiwa. Jadi bila sebut hutan khatulistiwa, bermakna kita lebih menerima jumlah hujan tahunan yang sangat banyak daripada cahaya matahari. Jadi bila mana kita kerap menerima jumlah hujan yang sangat banyak dalam satu tahun, bermakna hutan kita bersifat lembap sepanjang tahun. Jadi tak peliklah kalau kita bergerak dalam hutan, ada pacat sana, ada pacat sini. Jadi dalam dunia survival, salah satu unsur yang sangat penting adalah api. Jadi untuk kita nyalakan api, salah satu unsur yang kita perlukan dalam hutan adalah dengan cara mendapatkan pokok tukas ataupun pokok muding. Bagaimana nak tahu pokok muding, pokok tukas? Nanti akan datang aku kongsikan. Jadi dalam hutan kita perlu bergerak mungkin sejauh 1 km, lebih pada 1 km kemungkinan atau langsung takkan dapat untuk kita mencari pokok tukas ataupun pokok muding semata-mata untuk dapatkan habuk muding. Okey, ini adalah habuk muding yang berada pada tangan aku ni. Jadi apabila kita dapat habuk muding dalam hutan, kebiasaannya sifat yang ada pada habuk muding bukanlah kering. Kita kena ambil habuk muding tersebut, kemudian kita kena keringkan sendiri sebelum kita boleh gunakan habuk muding tersebut ataupun habuk pokok tukas tersebut untuk salah satu unsur kita nyalakan api dalam hutan. Tapi kita pun sedia faham, hutan kita bersifat tebal. Kanopi kita berlapis-lapis. Semak dalam hutan kita tebal, belukar, tebal. Jadi bila mana sebut kanopi hutan kita berlapis-lapis, adalah sangat sukar untuk cahaya matahari tembus sampai ke rantai hutan. Jadi di situ kita akan mengalami kesukaran ataupun satu masalah untuk kita mengeringkan habuk muding yang telah pun kita dapat daripada pokok tukas ataupun pokok muding. Jadi salah satu cara yang telah pun aku adaptasikan dalam pelajaran survival berdasarkan pengalaman aku sendiri adalah dengan menggunakan lampu suluh untuk mengeringkan pokok habuk pokok tukas ataupun habuk muding. Jadi bagaimana caranya? Okey, lampu suluh zaman sekarang korang boleh dapatkan dekat Shopee. Ada banyak jenama, ada Nightcore, ada Sofen, ada Workers, ada Clarus, macam-macam jenama. Dan setiap lampu macam ni mempunyai lumen yang berbeza. Sebagai contoh, ini adalah Sofen SC33 yang mempunyai lumen yang sangat tinggi. Nanti aku terangkan lumen dia berapa lumen. Okey, bila mana terdapat lumen yang sangat tinggi pada lampu ni, cahaya yang dihasilkan adalah sangat panas, bahang. Jadi kita mengadaptasikan cahaya panas yang terdapat pada lampu suluh kita ni untuk kita suluh habuk muding yang kita dapat dalam hutan. Sebab sifat habuk muding sebagaimana yang aku katakan tadi, apabila kita dapat daripada pokok tukas ataupun pokok muding, ianya adalah basah, bukan kering. Jadi untuk mengeringkan kita perlukan cahaya. Jadi kita boleh adaptasikan cahaya yang ada pada lampu suluh dengan lumen yang sangat tinggi dan juga panas serta bahang untuk kita keringkan habuk muding kita yang lembap. Kemudian bila mana dah kering, kita boleh gunakan sebagai unsur untuk kita nyalakan api dalam hutan. Ini adalah salah satu kegunaan lampu suluh dalam hutan yang aku adaptasikan dalam pelajaran dunia survival. Tapi untuk kita keringkan habuk muding dengan lampu suluh ni, kena guna lumen yang tinggi lah. Jangan guna lumen yang rendah. Kalau guna lumen yang rendah, lambat. Cukup lambat nak kering. Jadi gunakan lumen yang paling besar. Buka turbo pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dengan turbo ni dia lagi sekejap sebab dia betul-betul panas. Jadi habuk muding kita ni akan kering. Jadi bila mana dah kering, bolehlah kita pakai sebagai satu unsur untuk kita nyalakan api dalam hutan. Nanti akan datang aku akan kongsikan dengan korang cara bagaimana yang untuk kita hidupkan api dalam hutan dalam kaedah ataupun tata cara jungle survival. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, dalam hutan, untuk kita bergerak, kadang-kadang kita mungkin bergerak dengan kawan-kawan.
Jadi ada masa ni kadang-kadang kita tak boleh elak juga pasal sifat manusia ni adalah lalai. Walaupun dipesan berkali-kali, tapi pasal kita ni ramai yang keras kepala, lalai. Bila mana ditegur nanti sentap, touching. Tapi itu aku tak peduli, engkau punya pasal. Jadi bila mana kita bergerak dalam hutan, whistle dan juga lampu adalah dua unsur penting yang mana aku adaptasikan dalam tata cara survival. Jika mana aku bergerak dengan rakan-rakan aku dalam hutan, sebagai contoh aku bergerak dengan makmin dalam hutan, kami akan berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan lampu suluh. Itu adalah satu bentuk pelajaran yang telah korang saksikan tadi. Kenapa tidak saja berharap pada whistle? Okey, dalam hutan kita ni tadi korang pun tengok kan bagaimana suramnya hutan. Itu tanpa editing ya. Tak tanpa editing. Itu adalah suasana sebenar bagaimana suramnya hutan. Jadi ada masa kadang-kadang dalam jarak 5 meter, 10 meter ataupun lebih daripada 10 meter, kalau kita terpisah daripada rakan-rakan kita, kadang-kadang kita akan jadi susah untuk jumpa di mana rakan kita. Walaupun kita tiup whistle dengan kuat sekalipun, bunyi whistle dalam hutan akan jadi terbatas. Sebab apa? Geografi hutan, pokok-pokok, belukar-belukar akan membuatkan bunyi whistle agak terhalang. Jadi bunyi whistle tidak akan pergi terlalu jauh. Jadi kalau setakat kita dalam hutan untuk kita panggil rakan kita dengan kita tiup whistle sahaja, kadang-kadang rakan kita takkan tahu di mana titik keberadaan kita dalam hutan. Jadi salah satu cara yang boleh digunakan dalam dunia survival ataupun dunia hutan adalah dengan kita menggunakan lampu suluh untuk memberi tanda ataupun memberitahu kepada rakan kita di mana kita berada. Ini adalah salah satu cara yang aku pakai kalau masuk dalam hutan bersama dengan makmin contohnya. Sebab kadang-kadang kami suka berpisah. Dia buat haluan dia dan aku buat haluan aku. Dia pasang kamera trap, aku pergi merayap dalam hutan untuk buat itu buat ini. Jadi kadang-kadang bila nak cari balik, kadang nak panggil nama, nak tiup whistle, kadang-kadang kau tak tahu mana kawan aku ni. Kita tak nampak sebab belukar hutan. Okey, faktor utama adalah halangannya belukar hutan. Jadi tiup whistle dalam masa sama, beri isyarat. Itu adalah salah satu cara yang boleh digunakan dalam dunia hutan. Juga dalam masa sama, lampu suluh juga kita akan gunakan sebagai satu isyarat untuk beri tanda ataupun SOS survival kalau kita memerlukan bantuan. Contoh bantuan yang kita perlukan di waktu kita sesat dalam hutan contohnya. Okay, kalau korang tengok sebelum ni aku kongsikan dengan korang satu pelajaran SOS survival yang disebut sebagai confire. Di mana confire adalah isyarat asap yang kita berikan pada penyelamat yang datang daripada arah udara untuk kesan di mana keberadaan kita. Tapi aku pun faham pasal hutan adalah sangat-sangat memenatkan. Jadi ada masa mungkin kita tak akan mampu untuk buat confire sebab kita penat. Faktor keterbatasan fizikal kita. Jadi gunakan lampu suluh. Kalau kita dengar helikopter yang datang daripada udara yang sedang mencari kita, gunakan lampu suluh, tembak di atas. Jangan risau. Mereka akan nampak kita di bawah, di darat. Sebab apa? Sifat hutan kita adalah tebal kanopinya. Jadi agak suram pada lantai. Memang suram. Jadi bila mana suram, cahaya akan jadi lebih terang. Dan itu akan memudahkan mereka untuk kesan di mana lokasi kita. Itu adalah salah satu lagi dalam tata cara survival. Bagaimana lampu suluh diadaptasikan. Jadi bawalah lampu suluh bila mana kita bergerak dalam hutan. Jangan nak berharap pada mulut kita ataupun satu peralatan yang disebut sebagai whistle sahaja. Sebab mulut kita ni bila mana kita kerja nak melolong melalak dalam hutan tu nak panggilkan kawan, lama-lama kita penat. Tiup whistle pun kadang-kadang orang takkan tahu mana lokasi dia ni. Beri isyarat lampu, tunjuk terus. Tiup whistle, tunjuk lampu. Jadi orang akan tahu, ada kat situ. Sebab hutan sifatnya adalah suram. Bila mana sifatnya adalah suram, lampu, cahaya akan jadi lebih terang. Jadi lebih mudah untuk kita kesan dekat mana keberadaan rakan kita. Sambil kita tiup whistle ataupun dia tiup whistle sambil dia suluh, kita telinga dengar bunyi whistle, kita akan pandang mana arah bunyi. Dalam masa sama, kalau dia pula memberi bantuan ataupun memudahkan urusan kita untuk kita kesan kat mana dia berada, dia tiup whistle, lampu tekan. Jadi kita akan nampak dekat mana lokasi dia dan kita balas balik. Tiup whistle, beri cahaya lampu. Jadi kita boleh bertemu kat situ. Bila mana kita dah bertemu, kita akan rasa gembira. Pasal kita ada kawan. Bila mana ada kawan, kita takkan takut dalam hutan. Cara berseorangan.
Pasal untuk kau main hutan secara solo, untuk kau hidup dalam hutan secara bersorangan, bukan perkara mudah. Engkau perlukan kekuatan mental untuk kau hadap rimba secara solo. Itu adalah pelajaran Bagai lampu solo dalam hutan yang boleh kita adaptasikan dalam tata cara ataupun metodologi jungle survival. Kenapa pukul 10? Walaupun siang. Gila ke? Tak gila. Sewel. Okey, aku nak kongsikan dengan korang salah satu lagi kegunaan lampu suluh dalam tata cara survival hutan. Di mana hutan kita adalah bersifat lembap sepanjang tahun, juga suram. Jadi dalam satu kaedah yang aku gunakan dalam jungle survival, di mana aku mengadaptasikan lampu suluh yang dibawa, salah satunya adalah untuk membaca keadaan cuaca. Bagaimana caranya? Ini adalah kaedah survival. Okey, kita pun kena faham dan kita kena tahu dalam hutan, untuk kita tengok awan ada masa susah sebab hutan kita bersifat tebal kanopinya, berlapis-lapis. Jadi gunakan lampu suluh ni untuk kita mengesan serangga yang sedang terbang rendah dalam hutan. Okey, mesti diingat dalam hutan, bila mana serangga mula terbang rendah ataupun nyamuk dah mula semakin banyak, itu adalah salah satu petunjuk bahawa hujan akan turun. Kenapa? Okey, aku terangkan. Bila mana cuaca dah berubah, suhu dalam hutan akan jadi lebih sejuk, lebih lembap. Jadi serangga ataupun nyamuk akan jadi lebih aktif untuk keluar dan terbang. Jadi sebab itulah bila mana kita tengok serangga dah mula banyak, juga dalam masa sama, burung layang-layang akan terbang rendah. Kenapa? Sebab burung layang-layang makan serangga. Di situ kita boleh pandang geografi hukum alam, bagaimana untuk kita membaca keadaan cuaca. Jadi itu adalah petunjuk kemungkinan hujan akan turun. Itu adalah salah satu cara yang aku gunakan dalam jungle survival untuk membaca keadaan cuaca. Walaupun aku tak perlu untuk mendaki tempat tinggi untuk tengok langit gelap ke mendung. Tak perlu semua tu. Yang penting kita tahu pengetahuan, kita tahu caranya. Jadi kita boleh adaptasikan dalam dunia survival. Tapi walau bagaimanapun, perlu diingatkan, perlu ambil pelajaran, dunia hutan adalah sangat sukar untuk kita ramalkan adakah hujan ataupun tidak. Tapi apa yang dikongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman yang telah aku lalui dalam hutan, yang boleh dijadikan contoh dan juga panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau berada dalam hutan untuk kita membaca keadaan cuaca alam. Burung layang-layang akan terbang rendah, serangga akan jadi mula lebih aktif, nyamuk terutamanya, itu biasanya tanda-tanda hujan nak turun. Jadi bersiap sedialah. Kalau ada peralatan lain, buat kemah, kan? Bawa poncho, pasang kemah terus. Kalau boleh dalam hutan ni, jangan biarkan kita basah pakaian kita. Sebab sekali dah basah, nak kering bukan senang. Jadi bila mana waktu malam, kita akan jadi lebih sejuk, lebih menggigil. Bila mana sejuk, silap hari bulan, boleh terima sejuk melampau. Bila mana sejuk melampau, boleh berlakunya proses hilang nyawa dalam hutan. Benda ni dah berlaku tau. Jangan pandang ringan, jangan rasa kelakar benda-benda yang aku cakap ni. Benda ni dah berlaku dah. Jadi ambil pelajaran, ambil pengetahuan tentang penggunaan lampu suluh dalam tata cara jungle survival. Waktu malam, bila mana kita berada dalam hutan, dia tak kisah sama ada kita berada dalam hutan kampung ataupun hutan tebal ataupun di mana-mana saja, janji waktu malam, kita akan menghadapi satu perubahan suhu. Jadi badan kita akan jadi lebih sejuk daripada siang hari. Jadi salah satu adaptasi lampu suluh yang aku gunakan dalam pelajaran dunia survival hutan adalah dengan menjadikannya sebagai pemanas badan. Caranya macam mana? Okey, caranya adalah sangat mudah. Di mana kita pun sedia faham. Bagi mereka yang ada lampu macam ni, mereka tahu. Lampu macam ni mempunyai lumen yang sangat besar. Juga bila mana semakin besar lumen yang kita pasang, yang kita pakai, kita akan rasa lebih haba, lebih bahang daripada cahaya yang dihasilkan. Jadi salah satu cara aku adalah dengan menyediakan cahaya. Kemudian masukkan dalam baju. Bila mana diletak dalam baju, insya-Allah kita akan rasa sedikit rasa selesa, bahang ataupun kehangatan pada waktu malam dalam sejuknya hutan. Tapi nak guna dia pula, jangan pakai lumen yang paling rendah. Pakai high level lumen.
Turbo tak boleh, pasal turbo ni dia terlampau panas. Nanti lampu suluh ni pun panas, kita jadi tak selesa. Jadi pakai level high level, di mana high level pun dah cukup boleh memberikan rasa selesa dalam hutan untuk keadaan yang benar-benar terdesak. Itu adalah salah satu daripada adaptasi lampu suluh yang aku gunakan dalam dunia jungle survival. Seterusnya, dalam pelajaran survival hutan yang mana kita mengadaptasikan peralatan moden yang kita bawa daripada luar bila mana kita masuk ke dalam hutan, adalah dengan cara kita boleh jadikan lampu suluh kita sebagai cahaya lantern. Cahaya lantern ni adalah satu cahaya yang mana biasa orang pakai untuk camping, untuk berkemah ataupun gantung dalam kemah. Jadi dengan lampu suluh macam ni pun kita boleh jadikannya sebagai cahaya lantern. Okey, cara yang paling mudah adalah engkau cari satu plastik yang berwarna putih. Kemudian gulungkan daripada bahagian hadapan. Bungkus bahagian kepala lampu suluh. Dan apabila kita nyalakan lampu suluh, keadaan sekeliling akan jadi terang. Kalau kita pakai plastik yang berwarna merah, cahaya sekeliling akan jadi berwarna merah. Dan guna cahaya merah salah satunya dalam hutan adalah untuk mengurangkan kadar gangguan-gangguan makhluk hutan pada waktu malam yang dikenal sebagai nyamuk. Okey, ini adalah silikon yang aku dapatkan daripada Shopee. Pasang pada bahagian hujung, di mana lampu ni apabila dinyalakan akan bertindak sebagai lantern. Nampak tak? Lebih terang. Jadi bila mana kita mengadaptasikan lampu suluh yang kita bawa sebagai lantern, kita boleh hidup dengan rasa lebih rasa aman dalam hutan. Jadi kuranglah rasa takutnya pasal kita ada cahaya. Sebab dalam hutan apabila kita ada cahaya, kita akan jadi kurang rasa takut. Ini adalah salah satu adaptasi lampu suluh yang boleh kita pakai dalam hutan. Bukan saja dalam hutan, tapi untuk berkemping pun boleh. Jadi tak semestinya kita perlu beli lantern yang bukan-bukan untuk kita pasang dalam kemah kita. Aku lebih suka mengadaptasikan lampu macam ni, pasal lampu macam ni baterinya boleh ditukar-tukar. Sekarang adalah gelap gelita, perhatikan. Terang kan? Ini adalah ladang sawit. Dengan lampu yang macam ni, kita boleh jadikan lantern untuk menerangi kegelapan malam dalam hutan. Cuma malam ni aku pilih ladang sawit. Terang kan? Ini adalah salah satu penggunaan lampu suluh dalam adaptasi survival hutan. Sama ada hutan ataupun kita boleh camping kat mana-mana dengan menggunakan lampu suluh yang kita jadikan sebagai lantern. Nampak tak cahaya apa? Itu adalah cahaya lampu suluh yang aku letakkan pada pangkal pokok. Itu diibaratkan kawasan perkemahan kita dalam hutan. Nampak tak cahaya dekat belakang tu yang berwarna putih tu? Okey, itu adalah satu cahaya yang aku jadikan sebagai penanda lokasi pada waktu malam. Di mana kita nak tahu kat mana kemah kita berada. Ataupun sebagai contohlah, kalau dalam hutan ni kita jumpa satu spot pada waktu siang yang kita rasakan okey, tempat ni kita akan buat sebagai tandas untuk kita berak pada waktu malam. Contohnya, okey, letakkan lampu satu. Di mana kawasan tu kita akan jadikan sebagai kawasan tandas kita lah. Jadi untuk kita tahu di mana tandas kita, letakkan satu cahaya lampu untuk dijadikan sebagai penanda lokasi. Tapi kalau boleh, jangan pula kau letakkan satu cahaya dekat kemah kau, kemudian kau merayap dalam hutan. Memang kau silap besar. Pasal apa? Untuk kau bergerak dalam hutan pada waktu malam, terutamanya secara solo, itu adalah satu perbuatan yang betul-betul memerlukan keberanian dan juga semangat mental yang kuat. Pasal hutan adalah lebih mencabar, lebih membunuh, lebih berbahaya pada waktu malam. Okey, silau tak? Silau kan? Silau kan? Okey, dalam hutan pada waktu malam, lampu suluh boleh juga kita gunakan sebagai senjata untuk lebih kepada satu bentuk yang dipanggil pertahanan pasif pada waktu malam dalam hutan. Kenapa? Sebab lampu suluh zaman moden, kalau korang beli lampu-lampu yang macam ni, cahaya lampu suluh ni sangat terang benderang. Sangat terang benderang. Cukup untuk menyilaukan mata pihak musuh. Tapi dalam hutan, aku lebih mengadaptasikan lampu suluh untuk membuatkan mata haiwan buta sementara waktu. Sementara kita nak cari perlindungan. Sebab lampu ni memang mempunyai cahaya yang sangat-sangat terang. Jadi salah satu yang aku gunakan dalam hutan adalah sebagai bentuk pertahanan pasif aku dalam hutan. Kalau terdapat ancaman. Tapi kalau boleh kita tak naklah berdepan dengan ancaman. Sebagaimana yang pernah aku berdepan dalam siri yang sebelum.
iaitu gangguan harimau kumbang pada waktu malam dalam hutan. Tapi alhamdulillah aku berjaya menghadapinya. Jadi lampu memang sangat penting dalam hutan ni. Bukan sekadar untuk pertahanan pasif pada waktu malam, juga dalam masa sama, sebagaimana yang aku dah sebutkan pada awal video, pada waktu malam kita gunakan lampu untuk kita kesan apakah jenis mata-mata yang sedang memerhatikan kita dalam hutan, dalam gelap malam hutan. Tengok suluh, kalau ada mata yang bersinar-sinar, kita risau itu adalah mata haiwan buas dalam hutan. Itu adalah perkara yang cukup-cukup menakutkan bila mana kita berada dalam hutan. Terutamanya apabila kita pilih untuk berseorangan dalam hutan. Seterusnya, lampu juga kita akan gunakan pada waktu malam. Tapi yang ni memang aku tak galakkan lah. Cuma aku ceritakan saja. Okey, dalam hutan kita nak ke sana ke sini, memang kita perlukan lampu. Walaupun kita nak pergi kencing sekalipun, lampu kena ada. Jangan kita berjalan dalam gelap malam hutan tanpa cahaya. Nanti kalau depan tu ada ular kapak, makan tak habis. Ladang sawit, malam buta pun ada juga bunyi pelik-pelik. Pontianak ke pocong itu dia punya pasal. Dia datang aku lawan. Dia gangster, kita gangster. Tapi itulah dia. Okey. Lampu gunakan sebagai satu bentuk untuk navigasi pada waktu malam. Untuk kita bergerak dalam hutan, kalau dah berada dalam keadaan yang sangat-sangat terdesak, memang kita perlukan lampu lah untuk kita bergerak. Tapi kalau tak terdesak, jangan cuba untuk bergerak dalam hutan pada waktu malam. Kalau tak terlatih, jangan cuba-cuba. Kalau terlatih, tak ada masalah. Tapi yang terlatih pun boleh tumbang dengan hutan pada waktu malam. Pasal hutan cukup-cukup hidup pada waktu malam. Yang terakhir, dipanggil komunikasi antara kita dengan haiwan hutan dalam hutan pada gelap malam hutan. Ini adalah satu bentuk pelajaran yang lebih kepada bacaan psikologi ataupun pandangan psikologi kita kepada alam hutan ataupun alam liar. Di mana dalam hutan terdapat dua jenis haiwan. Haiwan pemangsa dan juga mangsa. Kalau bahasa mudahnya, haiwan pembunuh dan juga haiwan yang dibunuh. Kalau haiwan yang dibunuh macam rusa, contoh katalah rusa, kijang, napuh, pelanduk, kancil dan sebagainya. Mereka ni mempunyai satu jiwa yang tidak lebih daripada melarikan diri. Biasanya macam tu. Dan haiwan pemangsa macam harimau lebih kepada memburu, membunuh untuk makan. Jadi dalam hutan terdapat satu prinsip yang mana aku belajar selama mana aku melibatkan diriku dalam jungle solo survival, iaitu pandang hutan dengan psikologi. Kita masuk dalam satu dunia yang penuh dengan psikologi, jadi kita kena gunakan psikologi untuk kita berdepan dengan dunia yang penuh dengan psikologi, terutamanya pada malam hari. Jadi dalam hutan pada waktu malam, gunakan lampu untuk kita menakut-nakutkan haiwan mangsa. Okey, contohnya kalau kita suluh dalam gelap malam hutan, dalam bacaan psikologi, perkara ni ada benarnya dan juga tidak ada benarnya. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk kita lindung diri kita daripada berlakunya sebarang pertemuan antara kita dengan mana-mana haiwan pembunuh dalam hutan. Jadi kita gunakan lampu yang kita ada untuk kita suluh sekeliling. Dalam masa sama, itu adalah tanda kita memberi isyarat kepada haiwan-haiwan hutan yang datang daripada kalangan mangsa yang kita sedang berada di situ. Sifat haiwan mangsa adalah takut untuk berdepan dengan apa yang mereka anggap pemangsa. Sebab kita sebagai manusia pun adalah pemangsa bagi haiwan-haiwan mangsa. Jadi bila mana kita gunakan kaedah psikologi, kita pandang hutan dengan psikologi, kita bercakap dengan alam liar secara psikologi, suluh lampu, setidak-tidaknya perkara ini akan menakutkan haiwan mangsa. Jadi bila mana haiwan mangsa yang sedang bergerak dalam gelap malam yang sedang menuju ke arah kita, dalam masa sama, contoh kata haiwan pemangsa sedang buru dia untuk dimakan, kemudian haiwan mangsa nampak cahaya kita, mereka akan berbelok ke arah lain. Jadi dengan tindakan kita menggunakan cahaya lampu untuk kita menyuluh sekeliling dalam masa sama menakutkan haiwan-haiwan mangsa, itu telah pun menyelamatkan diri kita daripada berlakunya sebarang pertemuan antara kita dengan haiwan buas macam beruang ataupun harimau. Sebab harimau dalam hutan bergerak memburu mangsa mereka dengan menggunakan jejak bau. Harimau bukan macam kita, tengok pakai mata. Tapak kijang, tapak rusa, dia ikut. Tak. Harimau bergerak dalam hutan, mengesan mangsanya dengan menggunakan jejak bau. Jadi bila mana kita suluh sekeliling, kebetulan ada rusa yang datang ke arah kita, kemudian dia tengok lampu kita dan dia pun terkejut dan dia juga takut, dia akan belok ke arah lain. Jadi dalam masa sama, harimau yang memburu rusa tersebut yang mengikut jejak bau yang ditinggalkan oleh rusa tersebut juga akan belok ke arah lain.
Itu setidak-tidaknya telah menyelamatkan nyawa kita daripada berlakunya sebarang pertemuan antara kita dan juga haiwan-haiwan pembunuh dalam hutan. Itu adalah satu bentuk bacaan ataupun kita pandang hutan dengan kaedah psikologi. Sebagaimana yang pernah aku katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hutan adalah dunia yang penuh dengan psikologi. Jadi untuk kita hadap dunia yang penuh dengan psikologi, mesti menggunakan psikologi. Bila mana aku libatkan diri aku dengan aktiviti alam liar, dua jenis lampu yang aku suka pakai. Pertama, Wokers FC12C dan kedua adalah Sofin SC33. Kau nak sebut Sofin boleh, Sofin pun boleh, tak dosa pun. Kenapa aku jadikan lampu ni sebagai lampu utama aku dalam hutan? Okey, pertama kita pergi kepada lampu Wokers FC12C. Wokers FC12C adalah lampu yang di-upgrade daripada Wokers FC12. Lampu jenis ni mempunyai cahaya yang pergi jauh. Throw. Okey, nampak? Jadi sesuai digunakan dalam hutan untuk kita memerhatikan objek yang berada dalam jarak jauh. Lampu ni jenis tajam. Gunakan bateri 18650. Lumen dia adalah 1600 lumen. Apa yang aku suka tentang lampu ni adalah bila mana kita tekan je button, lebih pada tactical, tekan je button, terus turbo. Turbo dia lebih tahan daripada Wokers FC12. Sebab Wokers FC12C adalah upgrade daripada Wokers FC12. Nampak tak? Cahaya dia terang. Pontianak pun boleh nampak ni. Memang terang cahaya lampu ni. Dan yang kedua yang aku suka pakai adalah ini dia. Ini adalah Sofin SC33. Lampu ni juga adalah throw tapi bersifat terang benderang. Cahayanya adalah bersifat luas. Jadi bila mana kita pakai lampu ni dalam hutan, kita boleh tengok dalam keadaan sekeliling lebih terang, lebih luas dalam jarak dekat. Jadi maknanya sambil kita bergerak, kita berjalan, kita boleh perhatikan sekeliling dengan lebih luas. Nampak kan? Sofin SC33. Lumen dia paling besar adalah 5500 lumen kalau tak silap. Dan gunakan bateri 21700. Lampu ni memang terang. Cukup terang dalam hutan. Cuma malam ni aku pilih ladang sawit lah. Sebab nak tunjuk pada korang dalam masa sama bagaimana terang lampu ni dan bagaimana jauhnya lampu ni. Ada bunyi pergerakan di hadapan. Mungkin babi. Dua jenis lampu ni kalau korang nak cari, boleh search lah dekat Shopee. Harga dalam 1 lebih je, harga mampu milik, tapi cukup terang. Dan aku tak letakkan sebarang link lampu ni dekat YouTube aku ni, pasal aku malas. Kalau korang nak beli, korang boleh cari dekat Shopee. Search je Wokers FC12C ataupun Sofin SC33. Kedua-dua lampu ni memang memuaskan, cukup terang. Cuma lampu ni aku beli lebih lah. Lampu ni saja ada 3. Lampu ni ada satu lagi lampu ni yang aku pakai, Wokers DA20R. Dulu Wokers DA20R ni dia adalah lampu scuba, tapi bila mana aku dah stop aktiviti scuba, balik semula kepada aktiviti hutan, sekarang lampu ni jadi lantern dengan aku. Okey, setakat ni itu sajalah perkongsian aku berkaitan lampu dalam hutan. Bagaimana kita nak mengadaptasikannya dalam pelajaran survival. Nanti akan datang kalau aku jumpa lagi pelajaran baru berkaitan lampu, insya-Allah aku kongsikan di masa akan datang. Untuk malam ni cukup sajalah 10 pelajaran saja yang aku pilih bagaimana kita nak adaptasikan lampu dalam hutan.